Ya, terima kasih Datuk dalam mukadimah yang begitu menarik Datuk K. Kalau kita perhati tadi, rupa-rupanya dalam kita nak membina negara ni, bukan sekadar nak bina bangunan tinggi, bukan sekadar nak bina segala-galanya infrastrukturnya, tetapi yang kita nak bina juga ni orang ni, modal insan yang kita sebut ni. Macam tadi di barat tu bukan kata modal insan, sampai anjingnya pun boleh dibegitukan. Kalau kat kita sini anjing bukan buat baik, membunuh orang, mencakar orang. Jadi macam mana Datuk tengok suasana ni Datuk? Dalam kita nak memperkatakan bandaraya indah, memang kita nak bandaraya indah, tapi apa dia yang kita nak buat? Salah satu daripadanya mestilah bangunan tu mesti susun aturan yang terbaik. Yang kedua, kebersihannya. Yang ketiganya, yang pengurusi kata bagaimana modal insannya, penghuninya sendiri, penggunanya sendiri. Kalau dah bilik air yang bersih misal kata, tapi penggunanya macam mana? Sebab itu kita kadang-kadang kita tengok mana-mana, wallahu a'lam, tengoklah. Kita masuk bilik tandas, kita masuk bilik air yang bersih. Tapi kadang-kadang, ya Allah, kita tengok atas bilik air tu, tempat pam tu macam-macam ada. Ini dia. Itu yang kata tajuk macam-macam ada, macam-macam ada. Dia tenginya puntung rokok tu. Yang hidup tu api tu dia letaknya kepada pam tu. Jadi pam yang begitu licin, cantik, yang nilainya yang terbaik, sepatutnya kita tengok elok, tapi sudah berlubang-lubang. Ini tuan-tuan, kita nak kaitkan di sini bagaimana penggunanya, bagaimana orangnya yang duduk di dalam itu, pemikiran dia, sikap dia, perbuatan dia. Sebab itu kita pada malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil lagi satu. Perkara yang paling penting ialah kebersihan. Rasulullah dah kata, dua nikmat yang selalu manusia lupa. Pertama, sihat. Yang kedua, masa lapang. Ini dia. Sebab itulah kita dalam memperkayakan, memperendahkan kedudukan kita, alam sekitar ni, bagaimana kebersihan udara itu yang kita sedut itu. Ini yang kita kadang-kadang amat malang dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bangunan bersih, semuanya elok, tapi orang yang duduk di dalam itu adalah orang yang pengotor. Masya Allah, saya tak tahulah di sini, wallahu alam. Tapi kadang-kadang kita masuk bilik air tak faham dia. Ya Allah, orang yang masuk nombor 2 tak boleh masuk. Sebab itu Rasulullah dah kata, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Tapi bagaimana? Bila kita menyebut orang Islam, bagaimana kita beriman dengan kebersihan? Bagaimana kita melakukan kebersihan? Bagaimana tindakan kita? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan orang yang bersih. Allah amat suka, tuan-tuan. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu a'lam.